Hello, wahai anime bertema pengembara ataupun bertema barat-barat, apa khabar? Mesti anda tahu kan, anime bertema barat-barat yang pengembaraan ni kan? Ya, ini anime yang saya lupa nama dia, Tenjin apa tah? Berjudul Oredake Haireru Kakushi Dungeon season ke-1-nya di mana Aduh, panjang betul nama dia. Panggil anime Genjin je lah, ataupun anime pengembara Genjin. Ya, menceritakan tentang seorang bangsawan. anime ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Noir Stardia yang Noi, panggil Noi je lah, senang sikit. Noi saja ni adalah bangsawan level rendah. Ya, di zaman moden ni pun orang kaya berlevel rendah tetap direndahkan. Moi ni, si Moi ni selalu direndahkan kerana dia memang orang kaya rendah. Ya, macam kat kampung saya ni banyaklah orang kaya rendah juga. Ya, jadi saya tak kagum sangatlah dengan kekayaan saya. Walaupun orang kata, awak kan dah kaya, nak buat apa? Kaya tadi. Ya, tapi kaya level rendah. Aku mau kaya level A, bukan level level apa tah, saya pun tak ingat. Dah ingat dah. Level bukan Haze, level Haze. Ya, Noi ni level apa tah, saya pun tak ingat. Sorry. Katanya level S. Ya, kejap. Betul lah tu, sama je dengan level ni, level S juga. Bukan, sorry, kejap, sorry. Baru dah ingat dah, level B je. Ya, kalau level H lagi teruk. Ya, level V. Ya, tapi saya rasa level H sebab cuba ada, tak besar mana pun rumah ni, masih buka kedai runcit, kereta cuba ada berapa tah, 3 biji je. Jadi rasanya bukan level S kot, mungkin level J atau Z. Itu anda tulis sendiri lah kat bahagian komen. Ya, 3 kereta. Ya, masih, ya, tak tahulah level berapa. Zaman moden ni, ini negara bukan negara komunis ini negara berdeka. Jadi level tetap ada. Jadi orang kata, buat apa berdeka? Kan lebih bagus kita hidup komunis. Ya, tapi orang kata kami tak nak hidup dari komunis, nanti tak boleh seksa orang. Ya, begitulah. Walaupun dalam hati sebenarnya kami nak bandingkan kekayaan saja. Ya, sebab itulah kami tak nak komunis. Okey. Untuk tu, siapa yang masih abaikan komunis, sembang pasal ni, apa ni, Moi. Moi ni karakter, ya, bangsawan rendah lah, yang dulu kerja perpustakaan, tapi diambil oleh bangsawan yang levelnya lebih tinggi dari dia. Jadi dia jadi apa? Dalam bahasa Indonesia petualang, tapi dalam bahasa Melayu pengembara. Ya, pengembara dungeon ataupun pengembara kuil-kuil rahsia. Ya, sebenarnya ada juga kuil di zaman moden ni, ada orang bina kuil, tapi bukan kuil agama, kuil rahsia dia, kuil sejarah rahsia peribadi dia. Katanya dia buat kuih tu bukan untuk beritahu sejarah dia, melainkan untuk bagi harta karun dia pada siapa yang layak. Ya. tak tahulah orang kaya mana. Okeylah. Banyak ada anime tema isekai yang macam ni. Tapi yang ni bukan anime isekai. Cuba anime biasa-biasa je. Dia tak mati, melainkan ya, ini memang anime haram lah. Ya, tapi tetap saya akan bahas sebab ya memang patut memang patut kena kecam pun dia ni. Jadi untuk ni, anda yang faham bahasa Indonesia mesti mengerti kan. Saya hanya faham bahasa Indonesia sahaja. Kerana macam pengarah Cina cakap, Indonesia buat filem aksi bagus sampai kita pun nak tiru, tapi ya, kita hanya bergantung pada bidang hiburan macam animasi. Sementara mereka hanya bergantung pada bidang hiburan, filem action, tunjuk semua tempat yang mereka pergi. Ya, itu untuk tarikkan pelancong. Sementara kita hanya tarikkan untuk jual mainan yang patut-patut berkurang asli. Ya, sementara Indonesia hanya bergantung pada pelancongan sebab agama lebih tinggi. Ya, wujudlah agama kita tak tinggi mana. Sebabkan itu saya lebih fokus pada animasi daripada action. Walaupun saya tahu saya takkan mampu melukis. Ya, tapi saya akan fokus buat duit. Bukan benda yang senang tau. Ya, itu bukan benda yang senang nak bawa pelancong datang ke Kedah. Kalau buat filem pun takkan melaka. Jangan risau, saya akan buat filem hantu.
macam kita tahu kita ada hantu-hantu Jepun kan, tapi ini hantu Jepun yang lebih gempak. Nanti anda akan tahu hantu apa. Okey, sebut pasal hantu, anda tahu hantu apa yang paling pelik? Ya, hantu yang paling pelik sekali hantu di Jepun. Ya. Okey, macam saya cakap, ini anime buatan Jepun. Manga-manga Jepun, novel-novel Jepun semua tema barat-barat yang pelik-pelik. Ya, itulah sebuah kewangan mereka, animasi sahaja. Mereka tak guna pelakon sebenar kerana jumlah penduduk mereka sedikit. Tapi saya tanya, jumlah penduduk sedikit tapi pelakon Kokusatsu, pelakon live action anime semua nampak baru. Bukan tu je, model-model nampak baru, pengisi suara nampak baru. Ya, jadi saya sepelik lah, ada pengisi suara baru, ada pelakon baru. Ya, saya cek pengisi suara mereka ni yang dah memang terkenal, tapi ada juga yang baru. Yang tu anda boleh cek sendiri. Sebab apa? Sebab saya memang malas nak ambil tahu siapa pengisi suara anime. Sebab apa? Sebab ya, saya memang tak kenal orang Jepun. Jadi saya tak boleh sebut nama-nama artis yang isi suara mereka. Kalau cari pengisi suara yang bahasa Malaysia, boleh lah saya cari. Tapi malangnya, walaupun dah maklumat lebih saya cuba cari, tapi tak cukup-cukup. Ya, tadi anime ni agak ya memang tak elok lah untuk negara kita. Jadi saya bersyukur anime ni tak ditayangkan di Malaysia langsung. Ya, anime Chargen apa tah Moi ni masih dia minta skin yang tak elok pada bos dia. Memang tak seharusnya ada anime ni. Walaupun saya harap ada sequel, tapi saya harap beritahulah. Tapi saya harap tamat macam tu saja. Ya, okey. Saya harap tak ada penamat ni sampai ke anak dia tak ada sikap yang sama macam dia. Okey, bye bye. Itu pun kalau akan terjadi lah. Ya, macam kita tahu, ini anime bertema magical. Ya, sihir. Ni macam jual harga diri wanita saja, tak jual apa. Jadi saya tak cakap banyak lah pasal anime ni. Jadi siapa yang tahu banyak tentang anime ni, sila komen ya. Jadi saya tak cakap banyak. Jadi itu saja. Okey, anime haram. Okey, bye bye. Jangan seolah-olah aku cuma pengganggu. Hehehe, canda. Mana sini pipi